Aku Faris, seorang pegawai konsultasi. Sibuk ke sana sini. Kejar masa, kejar kerja. Tapi hari ni, entah kenapa, kaki ni bawa aku balik ke sini. Kedai mi tarik barokah. Dulu, masa zaman belajar, sinilah tempat aku lepak. Tempat aku tenang. Dah lama tak datang, tapi ada sesuatu tentang tempat ni yang buat aku rasa aku perlu kembali. Kak. Ya? Meja kat belakang ni kenapa selalu kosong Saya datang ni mesti kosong. Tak ada orang duduk. Oh, meja ni untuk sesiapa yang tak mampu nak bayar makanan. Mereka hidangkan apa yang kami ada tanpa bayaran, tanpa tanya. Oh, kalau macam tu tak apalah. Saya nak order ni satu. Boleh? Boleh? Ini makanan. Wow. Terima kasih. Kenapa aku suka makan sini? Sebab kat sini sama dia sedap. Masam manis. Campuran daging dan sayur-sayuran sangat sempurna. Sedap. Sedapnya. Kenyang lah. Alhamdulillah. Kak. Hari ni saya rasa saya patut buat benda yang sama dekat orang lain. Saya pernah duduk di kerusi itu 5 tahun lepas. Hari ini, saya ingin bantu lebih ramai rasa kenyang seperti saya pernah rasa.